Kalau tuan-tuan terima mesej kononnya bantuan kerajaan. Sekarang ni kan kerajaan kan setiap kali announce kita akan bagi bantuan, kita akan bagi bantuan, macam-macam bantuan tu. Rahmah lah, STR lah, Bakul lah, apa lagi? Madani lah, kan? Macam-macam bantuan. Kita pernah pening kan? Banyak sangat bantuan. Apabila kerajaan announce dia, besok ramai orang kena scam. Sebab apa? Scammer pun hantarlah mesej kat tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang nak claim bantuan kerajaan tu, sila tekan link ni. Tuan-tuan kan penanti dan juga peminat bantuan-bantuan kerajaan ni. Tuan-tuan memang tak sabar nak tunggu bantuan kerajaan, dapat benda percuma. Kita, bukan tuan-tuan ni, semua orang. Rakyat Malaysia ni, masalah yang menjadi sebab ramai kena scam ni sebab kita ni terlalu gemar dengan benda-benda percuma. Kita terlalu macam tak tahulah. Baru-baru ni the latest PM announce bantuan apa? RM100, betul RM100. Kalau tak silap saya lah. Belum pun sampai PM dah bagi tahu dia akan masuk bulan 8. Correct me if I'm wrong. Dia akan masuk nanti. PM announce dulu. Esoknya mangsa tu dah dapat mesej dah. Okey, siapa nak claim dia ni sila tekan. Dia tak sabar, tekan juga. Padahal PM dah bagi tahu tunggu bulan 8 ni. Kena scam RM2,000. Semata-mata nak dapat RM100, RM2,000 melayang. Tuan-tuan dan puan-puan, ikut peraturan, ikut SOP, tuan-tuan takkan kena scam. Takkan kena scam. Bantuan kerajaan dia akan masuk terus. Ingat ni hujung tahun ni nak bentang bajet kan. Nanti akan ada lagi lah announcement bantuan ni. Tak percaya tengok. Saya dah boleh baca dah trend tu. Tu sebab saya bagi tahu kepada rakyat Malaysia, apa pun bantuan yang government bagi, dia takkan minta kita tekan mana-mana link, sama ada nak semak ke, nak check ke, nak claim. Tak ada, dia takkan bagi. Orang kita tak boleh. Dia tengok nak dapat duit percuma ni, sanggup tekan. Saya yakin yang dalam masjid ni tak adalah. Sebab yang dalam ni saya tengok semua bijak-bijak. Kawan-kawan kita yang kat luar tu, yang tak sabar nak dapat duit.